bagi sesiapa yang ada masalah boros berbelanja. Boros berbelanja ni maksudnya Topeng sipeh-sipeh korek. Sipeh-sipeh korek. Simpanan tak lekat lah. Boros berbelanja ni simpanan Topeng tak lekat. Jadi Topeng, dulu Topeng gaji, waktu bergaji 3,000, kata nanti gaji 4,000 nak sipeh. Bila gaji 4,000, royak nanti gaji 5,000 baru nak sipeh. Dan sekali Topeng sekarang contoh, gaji dah 7,000 pun simpanan tak ada juga. Jadi bagi sesiapa ada masalah tersebut, sipeh-sipeh korek, sipeh-sipeh korek. Bukan tak sipeh-sipeh, tapi simpanan tu sentiasa berlaku kebocoran. Topeng boleh tukar cara menyipeh. Kalau sebelum ni sipeh dah betul duit, buat buat auto debit dah, masuk data haji, korek juga. Nak korek lagi. Nah, sipeh pula, korek pula, sipeh pula, korek pula. Jadi bagi sesiapa ada masalah sipeh korek ataupun simpanan tak lekat ni, Topeng boleh ubah cara menyipeh sipeh dalam bentuk emas fizikal macam ni. Emas fizikal macam ni. Sebab apa Topeng, kalau kita sipeh dalam bentuk duit ni kita rasa mudah nak belanja. Mudah dicairkan. Pergi kedai habis, pergi sana habis, guna. Tak ada simpanan. Hujung bulan pun tak ada duit juga. Jadi, ubah cara sipeh dalam bentuk emas. Emas ni kita akan ada emosi sikit. Kita rasa sayang nak berbelanja. Sayang nak berbelanja. Jadi, cuba ubah tukar dalam bentuk emas. Jadi ramai Topeng orang ada masalah kewangan ataupun bocor dalam simpanan, boleh dia tukar simpanan dia ke dalam bentuk emas, simpanan dia lekat. Daripada 1 gram kepada 10 gram, daripada 10 gram kepada 50 gram, daripada 50 gram jadi 100 gram. Malah sekarang ni Topeng, ada orang sapas lebih daripada setengah kilo emas Topeng, apabila dia tukar simpanan emas dia, simpanan dia dalam bentuk emas macam ni. Tak berlaku kebocoran seperti mana dia simpan dalam bentuk duit. Jadi emas ni dia ada sentimental value, kita rasa sayang untuk berbelanja berbanding dengan duit. Jadi Topeng boleh cuba dulu tukar ataupun ubah cara simpanan Topeng. Kalau sebelum ni simpan dalam bentuk duit, cuba ubah dalam bentuk emas pula. Nak saya bantu Topeng, boleh WhatsApp saya pada nombor 01994964 ataupun Topeng boleh klik link di bio saya untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.